guys, welcome to my channel. Ini adalah vlog raya untuk tahun 2025. So, let's go! Hari ni hari terakhir pelajar-pelajar asrama akan makan ya. Benda. Guys, ni malah. Thank you YB. YB dah waktu YB. Kita ada Fira sini. Fia, Mayang, Fia. Oh! Allah. Hari ni kita berbuka last dekat rumah Pak Lang. Nenek. Cerah nek. Dekat sangat. Dalam dah ni dah. Ni rumah Lang. Boleh kita. Dia takut kan? Yeay. Weh, apa ya? Nama Kak Dika. Dia raya hari tahun ni tengah pregnant juga. Macam tahun lepas lah. Tahun lepas tak? Tahun lepas tak. Sikit tahun lepas. Tahun lepas ni. Gandum ke? Beranak. Kita tanya owner lah. Owner badan sendiri. Dia Kita bila nak surprise gender? dah pernah. Dah pernah dengar gitu kan. Tak dapat adik lagi. Tak adalah kakak cikgu je. Yeay. Muka nak nangis ke? Okey. Kakak terkejut eh? Okey ya. Cik, terkejut. Cik Mak dia nak interview kita Okey. Dapat ke tak? Lagi sekali nak tengok. Ini Jom. Atuk. Ya, atuk. Ami. Nebu. Ibu. Abu. Oh. Jom. Dah bosan. Yo. Syah, baju pun orang. Dia cakap kat sini. Okay, kita bersama dengan budak TM aka budak tunang Okay, Rip. Kata-kata untuk puasa tahun ni. So kata-kata puasa untuk hari ni lah apa hari ni tahun ni? Tahun ni lah kata. Tahun ni so tahun ni amat mencabar. Banyak benda yang berlaku, so jadikan benda tu jadi iktibar. Ambil yang baik, kita buang benda yang buruk lah. So biarkan ia berlalu. So itulah. So ucapan raya nak jeduk ke atau ni? Jeduk lah. Jeduk. Okey, boleh. Kuih raya. Cakap Kuih raya. apaan tu? Marilah raya bersama saya. Bersama dengan Chef Naim. What's up, mate? Lucy Dar Naim. Lucy dan Naim. Macam mana puasa tahun ni? Alhamdulillah, puasa tahun ni penuh dengan dugaan. Ada kalanya
Penuh lah. Cukup. InsyaAllah. Semoga Allah merahmati kita. Ada geng-geng yang plastik hitam kat luar. Cuba lagi tahun depan, jangan lupa ganti. Okay, so ucapan raya untuk tahun 2025. Sabar. Ini dengar telah Leo je. Ha? Ni apa leh? Ni melekat leh. Kat leher. Oh, melekat. Kata-kata selamat hari raya. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua orang kat dunia. Sedang kita bergembira. Sedih sikit Nanti letak muzik sedih Kepada mereka yang seronok, jangan lupa kepada mereka yang telah pergi. Dan juga kepada saudara kita kat Palestin yang menyambut Aidilfitri dalam keadaan sedih. Selamat hari raya kepada diorang. DJ sekali. Bunga api. Kata-kata lah. Kata-kata hari ni. Kata-kata hari ni. Jangan bersedih brother. Aku sentiasa di hatimu. So, Pasu, macam mana puasa tahun 2025? Setahu saya Myanmar dah gempa bumi. So kita akan hantar pasukan SMART daripada Malaysia dah akan datang ke Myanmar lah. Bukan. Oh bukan, apa tu? So, Pasu, kata-kata apa puasa? Macam mana puasa tahun 2025 ni? Tahun 2025 sebelum tahun selepas tahun 2024. Selepas tahun 2024, yes. Sebelum tahun 2021. Ya, belum lagi. Masih. Kami dah. 2025 okey lah. Alhamdulillah. Perjalanan puasa tu daripada pukul 7 sampai pukul 7. Raya tu. Ucapan raya. Ucapan raya kepada semua mukminin dan mukminat di seluruh muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sanak saudara, keluarga yang tercinta. Tercinta tak ada lagi. Itulah saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin daripada saya lah. Tak, JJ. Oh, JJ ke? Kata-kata. Oh, kata tadi ni. Ubur-ubur ikan lele. Pasu Kamal. So, Pasu, macam mana puasa tahun ni, Pasu? Assalamualaikum. Salam. Tahun ni puasa kita tak balik kampung. Balik dekat rumah Balang lah. Kita beraya dekat rumah Balang. Dengan ini Pasu ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin pada yang mengenali Pasu semualah, keluarga-keluarga Pasu. Selamat hari raya. Bye-bye. So, kita bersama dengan ibu, makcik, penyelia untuk tak nenas siapa yang ada order combo tu, ada lah orangnya yang buat tak nenas. So, okay, ibu, puasa tahun ni 2025. Perfect. Puasa perfect. Satu je miss. Cuma korang tak tahu bila. Kata-kata yang boleh dipegang. Tahun ni, tahun seterusnya. Tahun lepas kita berada di kampung. Tahun ni berada di KL. InsyaAllah tahun depan raya di KL lagi. So, ucapan raya? Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf batin dari saya, makcik. Semoga tahun ni puasa dan raya diberkati. So, masuk macam mana Ramadan 2025? Ramadan tahun ni saya niat berawal puasa nak pergi tarawih. Kita pergi tarawih tapi tarawih tak tarawih. Subhanal Malikil Mawjud. So, insyaAllah tahun 2026 Mazu. Oh, insyaAllah. Tarawih 30 hari. So, ucapan raya tu? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua umat Islam di dunia ini. Selamat Hari Raya. Kata-kata atau JJ untuk Raya 2025. Ica. Umbu-umbu ikan lele. Apaan tu? Tahun depan raya dengan Alil lah. What? Yeah! The next day.
Curi hadis. Ui, macam tu. Awak. Nangis. Dah faham. Aku tidak faham. Nangis. Kita ada berapa ribu? Nangis. Nangis. Tak habis lagi. Bilal. Duduk. Panas. Sekejap, sekejap. Jangan main. Tengah teling. Dia nangis. Aku kan tak belum. Dia tak malas. Baik lagi. Kita aku fikir lagi lah. Sekejap. Ni aduh. Ingat dia dari
1 hour later. Minta maaf deh. Kau punya dosa. Minta maaf. Kau punya dosa. Dosa banyak. Salah silap Cak. Kau suka main dengan Matik. Weh, kau suka dajang Matik. Dan ni okey. Okay, kita pergi ke Pak Long pula. Okay, Pak Long. Long Encik minta maaf. Bukan salah silap. Jangan dekat sangat. Minta halalkan makan minum selama ni. Semoga Pak Long dimurahkan rezeki selalu. Amin. Okay, Pak Long pula. Encik minta maaf. Apa pun yang Encik cakap tu, itu adalah gurau-gurauan. Tapi malam minta satu je dah. Ha? Kau boleh cepatkan dah. Betul permintaan malam. Kau boleh bulan. Okay, bye. Bulan tak ada. Kau raya. Mana pegang? Nak bagi duit raya ni. Oh, sabar. Jap. Sabar. Kita kena lebihkan yang tu dulu. Hari ini. User dia kena ni. Ada yang Bukan dengan bergaya. Alah apa yang Cium. bagi kali. Cium. Lah nangis. La ilaha illallah. Infuser dia tu. Dia kena semua itu. Nangis. Habis tengok celak je tu. Habis lah. Patut kita raya guys. Patut kita raya. Oh my god. Okey, benda dah. Benda 3. Sebab 5 konten tadi kan. 4 konten. Asal 3? Sebab dia anak-anak. Ini tak ada. Tulis sama putih. Susu nadi raya. Raya berapa? Nadi raya. Ada baik. Ni daripada duit orang. Lepas tu jap. Ica minta ampun, minta maaf. Halalkan makan minum sebelum dia apa cakap itu belum lagi. Sumpah kan? Sabarlah beli. Okey, nampak dekat darab. Belum cakap salah bocor. Kan. Tujuh. Pas 9. Dah. Sebutkan. Ibu nak jadi perak. Senang dia soleh. Perak pun. Belajar. Sekarang ni kita dalam game Pasal Amin Tadi game Pasal Amin dimenangi oleh Pasukan Amal, dapat RM20. Aku dapat 10, Ifah dapat 11. Paling sikit berapa ringgit? Kosong. Yang atas dia? Satu. RM1. 1 sampai 20. Okey. Semua angkat sentak Oh, serentak. Pilih. Yang angkat lagi. Okey, Wiwi. Ini dapat apa ni? Tarik. Masa senyum tu kau tarik. Oh ya. 1, 2, 3. Kosong. Singgit. Alah. So siapa dapat jackpot? Tadi
yang kosong lah. Ni ada ada. Oh, apa nama doktor? Di. Oh. Je. Tu, ada apa lah? Berapa? Okey. Letak ammo tu. Okey lah. Masa yang kurus. Masa yang kurus. Lepas sikit tak apa. Much later. Guys, update. Nana tak nampak kat sini. Tak nampak. Kita nak pergi ke IOI. Ada 1, 2, 3, 4 kereta. Ada 4 kereta. Yang lead dia Arif Kita karaoke. Kita ada Kaifah, Ajam, aku Bil. Kita ada Naim, Pasu. Kita ada Nana kat belakang. Nana, Naim. Mana? Mana Tia? Putra 20. Sensation Rafi. Wiwit, kita ada Wiwit. Dan Tia. Push. Push. Apa? Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Macam agak tak? Nama raya? Kau minta nak konten? Baby,